Hari ni Abah pergi reunion geng-geng Cliffordian 1975. Kena macam tu. Yusari BJ Yusof. Nama? Cepat, kita tunggu nak makan lagi. Nama saya Justina Tan Pichu. Muka tak pernah berubah. SRKC tahun 1982 sehingga 1992. Cliffordian. Sekarang jadi? Cikgu. Joy dah bakar. Kita masa bila sekolah 92 lah. 2 years old masa tu dah tak banyak. Sampai SMC. SMC masuk 1991 before that sekolah Setiawangsa. Sekarang duduk pun tamu Setiawangsa. Nampak tu? Sekarang jadi apa? Sekarang saya Human Resource. HR. Muka garang. Jennifer Chang Trinidad. I joined Form 2. 1989. 1989 sampai 1992. Yeah. Sekarang jadi housewife. Rada. Teacher. Yes, ada. 1982 sampai 1992. 1992. Sekarang Rada buat apa? Sekarang saya cikgu. Cikgu. Sama lah ni. Cikgu juga. Hai. Nama saya Noh Chi Hong. Sampai Form 6 lah. Form 6 93. 95. Oh, dia lepas Form 6. Kita tak lepas Form 6. Form 6. Kadang adalah buat bisnes kecil sendiri lah. Businessman. Kecil saja. Haizan form darjah 1 sampai darjah 6 di Clifford Rendah. Lepas tu form 1 sampai form 3 Setiawangsa. Form 4, form 5 kat Yasin. Form 6 masuk sekejap. Lepas tu lari dengan Selcom DG. Selcom DG. Okey, ada banyak hal aku nak komen dengan Selcom DG semenjak dia kahwin dua orang ni macam-macam hal. Macam-macam hal. Hai, saya Zata Azura. Satu semua berdua. Tingkatan 4, tingkatan 5. Okey, sekarang jadi suri rumah tangga ke bekerja? Rumah tangga, driver. Saya Yustin Muhammad Sani. Daripada Form 2, 89 lah kan? 89 sampai awak dengan saya masa Form 4, Form 5 je kan? Sekarang Cik Yuslin? Saya dah bersara awal 4 tahun yang lalu. Macam mana boleh bersara awal? Hai, saya Era Fazira. Konon. Form 4, Form 5 je. Sekarang berada di Malaysia Airlines bersama isteri Cik Yusaidi. Nama Wan Zaliha. Wan Zaliha. Tahun? Tahun tak ingat. Tingkatan berapa masuk? Tingkatan 4. Tingkatan 4 maksudnya 91-92 lah. Sama sebab form darjah 1 sampai darjah 6 juga kan. Betul Setiawangsa. Oh, betul pergi Setiawangsa. Betul baru masuk. Oh, saya balik. Okey, sekarang housewife. Ramai housewife ni. Dah ada cucu? Berapa orang? Alhamdulillah. Engkau dah ada cucu? Bila nak ada cucu? Dah lambat lagi. Anak sekolah 18 je. Siapa yang selekeh sebenarnya? Kamu lah. Aku. Mana dia tak gangster lah. I tak ingat. Tak, aku pun tak ingat aku buat benda tu. Pada nature kan? I pun tak ingat, tapi bila you sebut I ingat lah. I ingat ada satu gambar tingkatan gambar darjah 2 ke gambar darjah 4. Memang selekeh habis dengan apa tu? Ada gambar. Kalau baju pun tak betul. Jalut. Dia pun selekeh lah. Jalut sangat. Orang tak ada sedap, kita gelakkan kejap lagi orang datang senyap. Sekejap nak tanya, Cik Kak ni nama Kamsia kan? Kamsia dulu. Kamsia Muhammad Tan.
Kamsiatan. Tak, I kawan dengan abang dia. Dah lama kawan dengan abang dia, baru tahu tu abang dia. Pukul 2, okey. Sekarang bekerja di orang duit. Richard. Yes. Okay, you science stream ke? Science stream. 5 apa? 5 S1. Faiz S1 lah? Faiz. Dan dia orang sebut nama Faiz Lonjong baru aku ingat kau. Faiz bin Mustafa Bagari. Satu vocational sampai tingkatan 3 je lah. So aku tak jumpa kau. Aku jumpa kau dekat tempat aku jumpa sekejap. Kau kelas P1 kan? Kau masuk situ sebelum kau pergi vocational. Sekarang kerja? Dari Tapak. Tapak Perak. Itu nama tempat kerja. TMB. Oh, orang tenaga nasional. Banyak problem ni. Ni, kau Selcom Digi, yang ni TMB. Sally. Okay, Salina of course, ketua kelas. Ketua kelas kan? Video. Perkenalkan diri. Salina Muhammad. Ketua kelas, menolong ketua kelas, pengawas Sekarang boleh lah isi rumah. Adalah bisnes sikit-sikit. Business woman lah. Okay. Adalah bisnes tangan, engineering project. Siapa nak cukup lagi cari aku. Tahu kenal, kahwin dengan orang letih juga. Sekarang suri rumah tangga sepenuh masa. Dua orang cucu, alhamdulillah. Tapi dah pindah KL kan? Gitu-gitu lah. Sekali duduk sini, sekali duduk sana. Dah rumah kat Libya kosong ke? Duduk. Hari tu balik tengok tak ada orang pun. Dah tak ada orang rumah. Aku jalan je lah. Okay, terima kasih. Bro. Samuel William Raj. Okay. Darjah 1 dekat mana? Darjah 1 Clifford, Form 1 sampai Form 3 dekat Setiawangsa and Form 4, Form 5 Vocational, okay. Sam sekarang buat apa? Sekarang I buat sistem, I buat computer system which is SAP. Sekarang ni projek manager. Satis Kumar, anak Mahalenggam. Cik Yusaidi, Cik Yusof. Udah KTM. Apa sih muka dia macam artis Bollywood, macam Salman Khan lah. Salah. Satis kejap. Oil and gas lah. Oil and gas lah. Oh, oil and gas lah. Oh. Bukan Bollywood artis kah? Okay. Standard 1, Standard 2 sampai Standard 3 saja. Cepat. Darjah 1 sampai darjah 3. 1 matahari, 2 matahari, 3 matahari. Okey. Kita satu kelas lah. Satu mawar, 2 matahari, 3 matahari. Satu mawar engkau. Satu mawar. Satu matahari, 3 matahari kan? Satu mawar. Silap. Satu mawar, Kita sama kelas lah ya? Pasal aku tak ingat kau. Dia selalu aku. Tak dia, aku nak team ni. Kita misi, aku ingat lagi. Tak masalah, aku tak ingat. Sebab dia kurus sangat masa dulu. Rambut kurus. Kecil-kecil. Anak ni, tapi ni kan bapak aku. Ketua besar stesen. Sekarang bertugas sebagai? Bertugas sekarang bekerja sendiri sebagai pengusaha makanan. Pengusaah makanan, okey. Jual nasi lemak, kuih-muih dan berbagai-bagai makanan. Ada IG tak? Ada IG, nasi lemak Omadan. Nasi lemak Omadan? Yes. Nasi lemak Omadan. Lagi sekali lah. My TikTok nasi lemak Omadan. Nasi lemak Omadan. OMAKDEN. Yeah, nasi lemak Omadan. Nasi lemak Omadan. TikTok Okey, nama saya Faizan. 4P3 4P3 5P2 4P3 5P2 Tingkat 4 dengan tingkat 5 je lah. Dapat 5 sama dengan Azri lah. Oh, okey. Dah Lily dah.
Interview semua orang nak masuk ke YouTube. Yang ni bila nak makan? Tak, I lama tak jumpa kat Nina. Dia kawan daripada sekolah menengah sampai tua. Dia tak ubah-ubah muka dia kan? Dia tak berubah-ubah muka. Aku ubah macam mana? Kau tengok macam I, botak. Tapi you look more handsome now. Kan? Nampak muda kan? Dulu selekeh. Sekolah pada selekeh cikgu Saidi. Sekolah nama cikgu Saidi tu kan? Baju tu keluar. Ya ke? Matematik I terror sangat ke? Pakai biru je. Dia tak tahu dia tak tahu betul ke tak. Dia jangan bagi tahu Fazil anak kereta. Jangan bagi tahu Fazil dia pun biru juga. Anak kereta api. Hairul Bariah belum lagi. Saya Hairul Bariah binti Zakaria, anak UKK. Duduk di camp UKK Sungai Tepat. Sifat dari darjah 2, sifat rendah dari darjah 2 sampai darjah 6, dan sekolah menengah sifat dari form 1 sampai lower 6. Sampai lower 6, okey. Bekerja sebagai bahagian admin di Bukit Damansara Kuala Lumpur. Admin lah. Pada muka garang jugalah. Kakak admin yang baik. Sama. Cepat gambar. Siapa untuk baik dan wali. Okey, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Dia video sebenarnya. Boleh bangun tak? Orang lain semua sini. Banyak. Saya dulu senyap orang dia. Ha? Belum anak Dio belum. Anak Dio dia kecoh ah. Anak Dio, sini sekejap. Anak Dio yang buang Salina daripada buang pengawas. Padan muka kau. Aku abang sanggup tu. Bagi aku makan. Rumah kau. Aku 50 dah. Tak mengaku, kau tu dah 50, mengaku je lah. Ada maknanya dari 50 dah. Airin. Okay. Airin saw Wifun. Betul? Betul. Dia pun tak ingat aku dah. Ya. Airin anak guru besar. Anak guru besar sekolah Cina. Oh, anak guru besar sekolah Cina. Kenapa tak masuk sekolah Cina?
Saya tak suka. Sekarang Irene masih lagi di Genting. Siapa lagi belum? Pakcik tu belum. Anadio? Anadio masuk darjah berapa? Saya masuk darjah 4. Darjah 4. Darjah 4 sampai tingkatan? Tingkatan 1, halfway. Halfway. Lepas tu pergi mana? Lepas tu saya pergi overseas. Oh. Pergi Temelung. Jauh. Sekarang kerja apa? Sekarang kerja bersara. Ya ke bersara? Bersara bawa Grab. Bersara bawa Grab. Relax, bawa Grab. Tak payah buat duit dah. Dia tak payah buat duit. Kabel besar. Kepala otak kau. Saya Abdul Rahim Awang Noh. Form 4, Form 5 je. Form 4, Form 5. Tingkatan 4 apa? 4 apa? Ngaji, satu kelas ngaji. Kita Form 4 satu kelas ngaji. 4 apa? Ngaji? Ini kita 4 apa tu? 4 apa tu? Kelas kita 4 apa tu? Tak ingat dah. Sekarang kerja polis tangkap apa? Pangkat sarjan saja. 3 paku lah ni. Tak. Di trafik Bandar Indah, trafik Ampang Jaya, oknum kat Bandar Indah. Trafik mana? Ampang. Oh, ni kalau aksiden cari awak lah. Okey, insyaAllah. Siapa aksiden kereta boleh cari abang kita ni. Ya, polis trafik. Polis trafik. Apa polis yang mesti? Apa acara sebenarnya ni? Himpunan kita cari himpunan budak-budak ketak. Apa ulang lagi sekali? Himpunan budak-budak ketak. Budak-budak ketot dia panggil. Comel. Comel bukan ketot. Comel cikgu cakap berbaris ikut janjian. Kami ke depan. Dua lah neighbor ambil gambar. Tu anak dia dah ada. Biasa lagi. Yang ni video, tekan yang atas saja. Tapi tengah rakam video. Alright. Lagi. 1, 2, 3. Horan! Macam budak-budak lah. Okey dah. Kenapa tak cakap selamat 50 tahun? Saya belum. Tak ingat. Pak. Mana dia? Ini pula. Sama juga video, tekan-tekan yang butang putih atas. Alright. Kami Christian 50. Otak mengaku tak payah sebut. 1, 2, 3. Kami Christian 50. Tu teli tutup. Cik. Tapi dia memang adik pun. Sama dengan adik. Adik kan? Tahu. Dia ganti juga. Itu nanti berhaji. Agak lah. Sam, apa lah Sam? Lagi? Jom. Yang belum sini. Kosong, sini kosong. Satu, dua, tiga. Video. Nak cakap apa?
Apa dia cakap tadi cikgu? Jangan tanya mana gambar lelaki. Ditulis oleh Mahmud Mahidir. Siap. Orang Melayu tulis. Siapa nak pakai ni dah? Bunyi ibu ayam dia. Ibu ayam dia. Ya. Tak kisah. Pegang. Itu okey. Dia suruh pegang. Boleh pegang. Tangan pegang mana? Tangan pegang mana? Sudah nak biasa. Sudah nak biasa kan? Yes. Okey. Ni boleh pegang tepi. Okey. Macam tu lah. Oh, Justina. Justina okey. Gang. Kecil. Dia kena straight dulu, tangan kena straight dulu. Saya kena straight. Dengar cikgu dulu. Nampak masa kecil korang mengelak macam mana? One, two, three lah. Hey! Gila tak kuacal. Saya tengah nangis, Sam. Okay, next. Next. Saya pun kalah aku. Come on. Satis. Lupalah, mana boleh. Low. Satis dah, Satis. Come on, sebab lagi. I tak boleh lah. I dah tua. Kita sama-sama tua. Sama Ni geng-geng. Oh, ini dulu sabaran kuat ni. Tangan dia. Tangan sini. Oh boy. Gila garang. Relax. Wah, stresnya. Ui, tengok. Tengok. Relax. Tak boleh lah, saya dah tua lah. 1, 2, 3. Oh, tu dia. Masih kuat. Kuat weh. Come on, bro. Dah lah boleh. Okay, next. Habis. Come on. Kalah pun tak Kuat lagi lah. Kuat lagi. Ni tangan tenis. Just too strong. Pickleball lah. Pickleball lah. Ini, oi. Siap lah, wait, relax lah. Stresnya, tengok tangan. 1, 2, 3. Straight dulu, tangan kena straight. Tak boleh, tengok dia tak nak straight. Make sure tak ada osteoporosis ya. Tengok keras tak? Memanglah keras lelaki. Apa yang keras ni? Orang ni. Apa yang keras ni? Hati tu. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, kuat sial. Kawan sikit. Kena tahan, Satis. Tahan dia. Dia dah 3 kali lah. Tak boleh tau. MG power. Okay, next. Siapa next? Siapa lagi? Raizan. Abang polis. Oh, you kena polis. Abang polis. Abang polis. Faizal. Tak boleh. Faizal lah. Aku pregnant tadi. Okay, you cabar dia tangan kiri. Hai, lagi tak boleh. Kiri banyak kita. Apa ni? Cuba tangan kiri. Okay, dah tutup. Okay, thanks. Okay. Alright.
Terima kasih. Thank you very much. Ciao Jo. Kena buat durian party. Toke durian ke? Bye bye. Kau dikis. Tanah haram ke tanah betul? Kencang. Salam yang berbahagia Datuk-Datuk. Ibu awak dulu jahat dalam kelas tau. Mulut paling bising. Sebab tu dia kena buang pengawas. Boleh kenalkan Kak Sofia kan? Bye. Aziz, terima kasih banyak-banyak jadi tuan rumah. Nanti buat lagi. Kita planning menu sekarang untuk tamu yang akan datang. Sudah kena rumah bersakit sebab ada yang datang wheelchair. Wheelchair tu boleh lagi tu.